Hai guys, yang mana nak cari motor moped? Okey, ini SYM baru keluar. Nama dia SYM VFE 185. Okey guys, kita bagi korang tengok motor tu dia macam Wasuku ataupun RSX. Baru keluar saja. Nampak? Harga 10 lebih. Dia tak keras macam Yamaha lah. Okey, korang tengok dulu Ni bentuk dia. Lawa gila motor ni. Namanya 185 tapi cc dia, engine dia 183 saja. Okey, motor ni kita compare dengan Y16 dengan RSX. Y16 ada 155cc saja, RSX 150cc. Motor ni dia datang dengan 6 speed. Ada 6 speed jadi sama dengan RSX. Lagipun motor ni single cam saja. Jadi single cam tu dia dengan Y16 sama lah. Okey, RSX tu dia double cam. SYM VFE 185 datang dengan lampu LED. Okey, lampu sangat special gila. Nampak depan tu dia macam transformer tau. Meter pula pakai colored digital meter. Lawa gila. Ketinggian seat ada 800mm. Satu benda saya nak tunjuk korang pula. Petrol tank dia ada 7 liter. Besar gila. Besar daripada Y16. Hanya 5.4 liter saja. Kecil. Ini besar. Motor ni pakai liquid cool. Okey. ABS depan, belakang pun ada ABS. Tapi sayangnya tak ada traction control. Belah kiri ada lampu. Ini lampu tinggi. Maksud ini pass light. Ini horn. Signal kiri, kanan. Okey, belah kanan sini ada double signal. Okey, yang tengah ni bawah ada tempat USB. Tapi ini Type A sahaja. Berat motor ni 135 kg saja. Dalam market ini saya jarang nampak motor moped ada keluar 185cc. Enjin besar macam ni. Macam Honda, Yamaha, Honda RSX cuma 150, Y16 155cc. Ini saya bagi korang dengar bunyi dia. Inilah bunyi dia. Nice. Kelebihan SYM VFE 185cc besar. Okey. Seat selesa. Tank petrol minyak besar gila. Ada ABS depan dan belakang. Kekurangan pula motor ni itu dari segi power lah. Motor ni pakai single cam. Jadi single cam tu dia power kurang sikit lah. Okey, pendapat saya untuk motor ni kalau tanya saya tak adil. Kita tanya saya punya technician. Jom. Sekarang ni saya tanya saya punya technician Hari, sekarang ni awak pakai motor apa? Y16. Okey. Kalau saya bagi awak satu pilihan antara Y16 ataupun SYM VFE 185, motor mana satu awak nak? SYM VFE. Okey, boleh saya tahu kenapa? Sebab design dia yang terbaru. Dia punya capacity tank fuel pump tu besar 7 liter. Lepas tu cc dia pun besar 185. So dah beli tu tak payah modify untuk nak ride tu sedap lah. Okey, terima kasih Hari. Kita tanya technician yang kedua. Jom. Okey, adik, boleh saya tahu sekarang you pakai motor apa? Saya pakai Y15 bos. Okey, baik. Jadi sekarang ni kalau saya bagi awak satu pilihan antara Wasuku ataupun SYM VFE 185, motor mana satu you nak? Saya akan pilih VFE 185. Okey, boleh saya tahu kenapa? Kerana motor dia, cc dia sudah besar. Sesuai lah untuk orang-orang muda sekarang dengan condition body dia yang kecil. Lepas tu dia laju lah. Dan maintenance dia pun terbaik lah. Baik, terima kasih adik. Itu saja. Ini bukan saya cakap dia orang yang cakap Jangan marah saya tau. Okey, kalau korang nak tengok motor, datanglah kedai saya. Jalan Bersernah, sebelah Public Bank. Kita jumpa nanti. See you guys.